bila kita sembang je pasal kereta China, first thing yang akan datang adalah in terms of dia punya value for money. Mana taknya, kereta China biasanya segala mak nenek, mak bapak jajan dia bagi dalam kereta, so much so even model-model entry level pun rasa sangat premium berbanding dengan brand-brand yang lain kat luar sana. Tapi what if, abang kata masalah, what if sebuah brand China ni, dia kata dia nak buat satu SUV yang betul-betul premium dan betul-betul luxury. Well, inilah dia. Ini adalah Omoda C9 dalam versi all-wheel drive, dan hari ini kita tengok apa yang best dengan SUV Jeku Malaysia terbesar ini. Hai, Jeku kau Omoda bang. Nama saya Syarif Ikhlas. Selamat datang. Hai. Okey, sedikit latar belakang lah. Okey, Omoda C9 ni, okey, ini adalah Omoda ya. Di pasaran Malaysia, dia dijual oleh Jeku Malaysia, dan Jeku Malaysia juga handle dia punya after sale support dan sebagainya. Okey, kita jangan tertukar dengan adiknya yang kecil sikit, iaitu Omoda 5 yang dijual oleh Chery Malaysia. After sale pun yang tu Chery Malaysia yang handle, antar showroom Chery lah kalau nak servis kereta ni. Tapi question is, kenapa Jeku Malaysia tiba-tiba nak jual kereta Omoda? Ini adalah kerana bagi saya lah, yang saya nampaknya, sebab brand Omoda dan Jeku ni sebenarnya untuk beberapa pasaran overseas macam Thailand, dia dimarketkan sebagai satu brand, iaitu dia panggil Omoda and Jeku, ONJ, ataupun Mak Saleh panggil Orange Juice lah. Tapi ironiknya sebenarnya Omoda C9 ni dia adalah berdasarkan model satu lagi yang under Chery punya sub-brand, iaitu nama dia Exceed, dan di China dikenali sebagai Exceed Yangguang ataupun Exceed RX. Pening tak? Tapi tak kisahlah, yang paling penting kereta ni bagi saya in terms of rupa dia memang nampak handsome, dan dia ada sedikit design dia ada kopi-kopi sikit lah daripada brand-brand terkuasa. Contohnya dia punya grill depan diamond pattern ni sekali tengok macam Lexus RX pun ada, tapi at the same time okey lah, dia tak ada tiu bulat-bulat tapi still nampak handsome. Tapi yang handsome ni bagi saya dia punya lampu depan, sebab full LED headlights, dan juga dia ada LED DRL bentuk Sigma. Sigma boy. Dia start dari bawah sampai tepi and full bar sampai ke sana. So overall kereta ni from depan memang nampak sangat handsome, walaupun orang cakap tiu Lexus, tapi bagi saya sedap apa. Okey, dari segi pandangan sisi anda boleh nampak lah kereta ni sebenarnya agak besar. Kita tengok dia punya rim dulu. Rim dia pakai rim 20 inci multi-spoke, color pun two-tone. Tapi untuk kereta ni dia tak besar sangat, sebab kereta pun dah besar. Dan tayar pula dia bukan pakai tayar kaleng-kaleng, tayar Michelin E-Primacy size 245/50. Ni siap-siap nak tukar ni 1000 lebih paling kurang. Okey, in terms of design ruangan sisi anda boleh nampak dia ada sedikit elemen-elemen Range Rover. Contohnya dia ada trim dekat depan sini, shoulder line yang tajam, dan juga dia punya roofline dia macam seakan-akan kupi SUV. So nampaklah sedikit sukan SUV besar ni. Okey, in terms of size dia panjang lebih kurang 4.77 meter. So memang on par lah dengan model-model D segment SUV yang ada kat luar sana. Untuk bahagian belakang anda boleh nampak lah dia punya bumbung belakang memang sporty, dia turun macam kereta coupe, dan macam biasalah ada spoiler, lampu dia pun full LED bar, dan tapi tengok bawah, exhaust 4 lubang bang, tapi exhaust Bluetooth bang. The Bluetooth device is ready to pair. Okey, sekarang kita berada di bahagian dalam Omoda C9 all-wheel drive ni. Bila dah masuk memang ada perasaanlah kereta ni bukan saja nampak premium, rasa dia pun agak premium, dan dia sebenarnya sebuah kereta yang agak besar lah, dalam dia memang luas lah. Okey, contohnya bila anda masuk, anda akan perasan dekat pintu dia ni, dia ada lever biasa, tapi at the same time dia juga ada butang. So nak buka pintu, kan butang je. Bila anda masuk ke depan ni, anda akan ada dua kursi depan ni, bukan sekat dia adalah powered, boleh pakai electric adjust, dia ada heater function, ventilated, dan juga ada massage dan memory function untuk driver side lah. So maknanya memang segala makna dia bagi, dan seat dia bukan pakai kulit tiruan. Untuk all-wheel drive version dia pakai upholstery kulit betul, so nampak cantik kalau all black, dan rasa pun memang lain lah compare dengan kulit-kulit tiruan dekat luar sana. Okey, in terms of dia punya front desk setup, kat depan ni kita ada dua screen setup macam kereta China ataupun Chery yang lain. 24.9 inci combine, kita ada untuk instrument cluster, ada head-up display, dan juga infotainment dia macam biasa wireless Android Auto, Apple CarPlay. Tak payah tunggu update. Tapi malangnya untuk Omoda C9 sayang, sebab dia punya sistem dia okey, tapi bagi saya dia ada kadang-kadang dia sedikit lag lah bila anda guna Android Auto atau Apple CarPlay. So kadang-kadang navigation tu dia lekat-lekat sikit, tapi okey lah, at least barang ada, tak payah tunggu update-update lagi baik. Okey, tapi untuk steering wheel pula bagi saya dia nampak premium, bila pegang tu rasa sedap, tapi bila anda perasan dia punya butang-butang sini anda nampak dia ada shortcut sikit lah, sebab
Dia ada pedal shifter, tapi pedal shifter dia tak rasa bukan besi macam plastik biasa je. Dia tak rasa mahal. Sama juga dia punya butang, sebab dia nampak macam haptic touch, tapi sebenarnya dia butang fizikal. Tapi bila bunyi tekan tu, bunyi dah rasa dia macam murah sedikit lah. Tapi at least dia punya steering wheel still kulit, dan dia juga ada power adjustment. So nak adjust dia punya steering wheel, tak payah main tarik-tarik, dia pakai butang je. Benda ni kereta Mercedes 400,000 je ada, Yop. Tapi ni kereta China dia dah bagi. Okey, selain daripada itu, walaupun kereta ni ada skrin bersogol dapat, tapi dia masih mengekalkan banyak butang-butang dan juga kontrol-kontrol fizikal. Contohnya kat tengah ni kita ada kontrol untuk nak adjust aircon, nak adjust temperature, nak adjust driving mode, semua dia masih pakai physical control. Dan sama juga untuk dia boleh kat tepi ni, nampak nak adjustkan seat memory apa semua still pakai butang. Bagi saya benda ni sangat-sangat bagus lah, sebab kita China dia tak suruh butang, semua nak pakai skrin kadang-kadang. Dan juga kat sini kita ada wireless charging pad. Kat sini ada banyak, ada 2 cup holders, ada tempat simpan barang. Dan sini ada tempat simpan barang yang ada aircon, so nak simpan cendol, durian, insya-Allah memang tahan. Dan of course kereta China ambient lighting, lampu tahunnya mesti ada. Dan dia punya sound system dia pakai Sony 14 speaker, even speaker dekat headrest driver pun ada. Dan sound dia sebenarnya not bad. Tak boleh lawan lah Bowers and Wilkins, tapi okey apa? Tak dengar. Untuk ruang belakang dia lah, kereta pun dah besar. Yop, tengoklah space dalam dia bagi saya memang sangat-sangat spacious. Sebab apa? Sebab dia punya size ni, biasanya di segmen SUV ni, kebanyakan dia memang ada 3 baris tempat duduk. Tapi untuk Omoda C9 ada 2 baris je. So as a result, space dalam ni memang tak kedekut langsung lah. Tengok legroom berlambat, headroom walaupun dia bumbung sporty tapi not bad sebab dia ada panoramic sunroof ni. So headroom pun tak adalah terantuk sangat. Saya tinggi 175 cm, tengok headroom masih lagi ada, tak ada masalah. Okey, kalau anda perasan lantai bawah dia ni, walaupun kereta ni dia ada sistem all-wheel drive, tapi dia almost flat. So maknanya 3 orang nak duduk belakang, bagi saya kereta ni cukup lebar. InsyaAllah 3 orang tua dewasa tak ada masalah. Dan satu lagi best, bila orang duduk belakang ni, seorang dapat 1 aircon vent, sebab dia ada 2 dekat B pillar. So orang duduk kanan ada aircon kanan, kiri, dan dekat tengah ada 1 dekat tengah sini. So maknanya aircon tak payah berebut juga. Dan juga dia ada control button. So kalau contoh sejuk sangat, bolehlah nak turunkan dia punya fan. Tapi kalau anda betul-betul lagi sejuk, dia ada seat warmer. So nak panaskan punggung, tekan je sini, dia punya seat akan panaskan anda lah. Dan USB port ada 2 dekat bawah. Dan macam kursi depan juga, belakang ni nak adjust, dia pakai butang je, tak perlu nak tarik-tarik. So tu nak sandal lagi, tekan je sini, lagi sandal. Ini balik kampung confirm best. Dan tak lupa juga, sebabkan dia punya dia tak ada third row seat, dia punya boot space pun besar, 660 liter, dan siap ada space lagi untuk tayar spare full size. So apa lagi anda nak? Space ada, premium ada, best. Okey, dari segi trend kuasa untuk pasaran Malaysia, Omoda C9 sekarang dia masih ada untuk varian turbo sahaja, maknanya PHEV belum masuk lagi. So untuk enjin, dia pakai enjin sama dengan Tiggo Pro, iaitu enjin 2 liter 4 silinder turbocharged yang dibekalkan oleh Arteco, iaitu syarikat powertrain dari Chery. So power dia lebih kurang 257 horsepower dan juga 400 Nm of torque. Tapi menariknya untuk C9 ni, dia tak pakai DCT gearbox macam model-model Chery ataupun JQ lain. Dia sebenarnya pakai gearbox 8 kelajuan torque converter yang dibekalkan oleh Aisin. Ya, Toyota punya Aisin yang bekalkan gearbox untuk kereta ni. Dan of course ini model all-wheel drive, dia ada all-wheel drive system daripada JQ, dan dia ada 7 driving mode including off-road, snow, selut, mud dan sebagainya, semua ada. Tapi yang menarik dekat dia sebenarnya dia punya platform, sebab tak macam model-model JQ ataupun Chery yang lain. Dia sebenarnya pakai platform yang agak mahal, iaitu platform Chery M3X. Sebab platform ni menurut Chery, dia akan pakai untuk model-model Range Rover dan juga Jaguar in the future. Sebab dekat China, Chery ni adalah contract assembler untuk brand JLR, Jaguar Land Rover. So memang dia akan share sama platform dengan abang besar dia, iaitu Land Rover nanti. Okey, dan selain itu, kereta ni juga dia ada adaptive suspension system yang dinamakan sebagai CDC, chassis damper apa benda saya pun lupa. So maknanya dia ada active suspension setup. So dia berjanjikan kereta ni lagi smooth berbanding dengan model-model China yang lain. So cukup sembang, jom kita try. Okay, adik kakak, sekarang kita tengah bawa Omoda C9 all-wheel drive, dan benda pertama anda perasan kereta ni, dia punya power delivery bagi saya agak smooth. Sebab yelah, dia pakai 8-speed torque converter, dan power dia pun sebenarnya 257 horsepower dan 400 Nm torque untuk sebuah SUV mid-size macam ni. Bagi saya on paper memang cukup. Tapi problem kereta ni kadang-kadang bila anda dah memang nak bawa tekan je, nak bawa 13, 14, 15 ke atas tu, dia ada sedikit mengah. Tapi even kadang-kadang nak panjat bukit pun ada sedikit mengah. Sebab apa? Sebab kereta ni sebenarnya agak berat. Dia punya berat dia lebih kurang 1800 kg lebih. So maknanya kereta ni dah
almost 2000 tan, almost 2000 kilogram. So maknanya agak berat sebenarnya, dan memang anda rasa dia punya weight tu, especially bila anda tengah naik bukit apa, memang anda akan rasa. Dan malangnya bila dah kereta berat macam ni, anda pun akan rasa juga bila anda main tang corner. Bila tapi of course lah, segini kan sebuah SUV lah, anda tak boleh lah expect dia nak handle macam kereta sedan ke, macam sports car ke. Tapi bila bawa memang rasalah dia punya berat. Tapi at the same time, dia tak rasa sangat birol sebab dia kan ada adaptive suspension system. Dia tak adalah rasa body roll tu, tak ada dah terguling, tapi rasalah nak rono tu sikit, macam tu sikit. Dia ada rasa mengah sikit. Dan satu lagi problem kereta ni adalah dia punya brake, sebab dia berat. So kadang-kadang dia punya brake tu macam kadang-kadang dia tak rasa sangat. So anda kena betul-betul tekan. Satu lagi kereta ni dia ada, dia panggil apa, brake pitch control. Dia macam kononnya untuk nak bagikan anda brake tu tak ada rasa mengejut smooth. So kadang-kadang dia seolah rasa kita macam rasa brake tak makan. So nak tak nak anda kena biasakan diri, tapi kalau suka boleh je nak turn off kan dia punya brake pitch control tu. So tak ada masalah lah. Dan kalau anda perasan kereta ni sebenarnya dia memang bukan dibuat untuk orang nak bawa lenjang gila-gila macam SUV sport macam Porsche Cayenne ke apa. Memang anda tak expect macam Cayenne. Sebabnya dia memang lebih kepada comfort, dan dekat sinilah Omoda C9 bagi saya dia sedap. Sebab apa? Comfort level untuk seat anda duduk kat belakang ke kat passenger apa, memang rasa smooth. Even especially untuk kereta harga macam ni, dengan saiz macam ni, dia smooth atas highway ke, even sekarang kita buat jalan taman, bagi saya agak smooth. Lalu speed bump pun tak adalah rasa melompat sangat. Dan dia punya NVH pun, noise vibration harshness level pun bagi saya sangat okey, sebab dia punya cermin dia agak tebal, dia macam double glaze window pun ada. Dan dia punya tayar dia pakai Michelin E Premium Seat, bagi saya agak senyap. Atas highway, saya lalu highway LDP belah-belah Putrajaya tu, dia kan jalan dia kasar, tapi jalan dia punya bunyi dia tak ada bising sangat. So maknanya memang kereta ni memang kereta untuk comfort lah. So maknanya dia sebuah family SUV. So takkanlah nak expect kau lenjan macam bawa Cayenne yo. Tapi problem kereta ni satu lagi sebenarnya adalah dia punya fuel consumption. Sebab dia memang agak telan minyak sebenarnya, in my honest opinion. Sebab memang enjin 2 liter turbo ni, even dalam 3.8 Pro saya bawa dulu pun, dia memang telan minyak. Dan untuk benda ni so far saya bawa around town dan highway, nak dapat 10 km per liter pun macam semput-semput je dapat. Even kalau saya tanya some other media pun sama-sama, dia cakap adalah dapat paling tinggi pun dalam 12, 13 macam tu je. So maknanya kalau anda jenis duit kopak, tak ada duit tak pakai minyak, mungkin kereta ni kena pakai careful lah sikit. Tapi overall still, macam saya cakap tadi, kereta ni dia memang build untuk comfort. So bila anda bawa dia macam sebuah kereta yang biasa untuk comfort, memang sedap. So macam saya cakap tadi, dia bukan Porsche Cayenne, dia lebih kepada Mercedes GLE. Okey, dari segi ergonomik pula, untuk Omoda C9 yang saya cakap tadi, dia masih menggunakan banyak butang-butang fizikal untuk benda macam nak adjust aircon, nak adjust driving mode orang kata cakap, dan even untuk kerusi dia. Bagi saya benda ni bagus, tapi malangnya banyak driving setting masih lagi tersorok kat dalam infotainment. Dan infotainment dia pula sayang, skrin dah cantik besar, tapi compare dengan model Cherry lain, dia rasa yang ni macam dia punya lag dia kuat sikit. So kadang-kadang bila anda dah connectkan dengan Android Auto, nak buka driving setting tu, dia punya nak loading tu kadang-kadang lekat, kadang-kadang kena tutup balik lah apa. So dia sedikit tak smooth lah, sayang lah. Dan satu lagi saya tak suka kereta ni, dia punya in terms of pedal dia, satu, pedal minyak dia rasa kadang-kadang rasa terlalu lembut. Satu lagi dia punya positioning, bagi saya dia punya gap, jarak antara pedal minyak dan juga pedal brake ni bagi saya agak rapat. So kadang-kadang ter-accident tekan brake, kadang anda tertekan juga pedal minyak. So bagi saya benda tu mungkin boleh jadi benda yang bahaya. Tapi kalau anda dah biasakan diri, bagi saya tak ada masalah. Kalau orang kaki kecil pun bagi saya tak ada masalah. Sebab yelah, orang cakap bila anda tekankan pedal minyak dengan pedal brake sekali, dia cakap kereta tu akan ambil screenshot. So, sampai tak tahu betul ke tak. Tapi, yelah, nak cakapnya memang pedal dia agak sedikit rapat lah. Okey, saya mada itu. Satu lagi problem kereta ni adalah dia punya ADAS system. Bagi saya, dia punya adaptive cruise control and then lane keeping assist, semua ni, anything related to the semi-autonomous, semi-autopilot driving ni, dia kurang sikit. Sebab satu, dia susah nak detect line jalan. Sebab yelah, jalan Malaysia, even saya lalu highway yang cantik pun, dia nak detect line susah. Satu lagi problem dia kadang-kadang dia terlalu agresif sikit, saya juga dia tarik balik. So benda tu bagi saya, benda boleh refinekan lah. Sebab kalau tengok kereta-kereta lain pun okey je, sebab dia ni dia macam a little too sensitive lah, bak kata orang Kuala. Tapi ADAS lain bagi saya okey. Rear cross traffic alert best, nak keluar parking sebab kereta besar senang. Dia punya camera system dia cantik, 540 degree
blind spot monitor dia pun just tune. Bagi saya dia punya ACC je problem sikit dan juga lane keeping assist dia lah. So mungkin benda ni harapnya mungkin Jayco Malaysia boleh address maybe dalam software update ke apa, sebab saya even untuk dia punya infotainment system lag pun bagi saya boleh je, insyaAllah dengan pakai software update boleh selesaikan. Tapi overall yelah, in terms of safety pun bagi saya bagus kereta ni dia ada full size spare tyre dan juga TPMS. So nak jalan jauh kalau pancit tayar tepi jalan insyaAllah tak ada masalah lah. So overall in terms of ergonomics dia okay, dan dia punya safety mungkin ada dia, mungkin tak semua orang pakai bagi saya. Tapi honestly ramai mana je orang pakai ACC sebenarnya in real life. So as long as korang tak kira sangat benda tu, bagi saya not a big problem. Okay, so secara keseluruhannya saya dah bawa kereta ni lebih kurang dalam almost seminggu. Dan bagi saya, adakah SUV premium China ni best sebenarnya? Bagi saya okay, not bad, sebab walaupun kita cakap tadi dia punya handling mungkin tak se-best ataupun tak se-refine macam kereta-kereta Jepun ataupun Korea, mungkin ada sedikit dia punya kecacatan dekat bahagian dalam, especially in terms of software ke apa. Tapi bagi saya, in terms of overall design, in terms of dia punya comfort level dia, time bawa rasa sangat smooth, dan in terms of jajan-jajan dia, of course space apa semua, bagi saya kereta ni memang dah boleh kata kategori level premium lah. Sebab rasa kemasan dia apa semua, memang kepremiuman tu bukan sekadar anda nampak dan anda boleh rasa sebenarnya. Itu tak kira harga, tapi kalau kita faktorkan harga dia, kereta ni memang agak tak masuk akal. Sebab dengan segala jajan mak datuk nenek dia bagi, dengan design yang cantik, dengan saiz besar macam ni, kereta ni Omoda C9 untuk model all-wheel drive, harga dia hanya pada RM188,800 sahaja. Tak sampai RM200,000, tak sampai RM1,900. In fact dia lagi murah dari SUV C segment brand-brand Jepun dekat luar sana. So memang in terms of price, macam saya cakap awal tadi, memang kita tak boleh lawan lah. Brand-brand China ni dia memang sangat-sangat agresif dengan benda ni. Sebab yelah, dia kan brand baru masuk sini, so dia memang nak pushkan untuk market kita ni, dia memang push kos segala magnet dia bagi. So bagi saya, kalau macam anda nak ada duit kat luar sana, macam nak trykan sebuah SUV yang besar, mungkin bajet tak kencang sangat, boleh kesedia. Dan even kalau anda kat luar sana pun macam ada bajet untuk beli SUV C segment, tapi mungkin terasa gatal tangan nak try brand China, saya rasa why not give it a try. Sebab warranty ada 7 tahun atau 150,000 km. Dan service center Jayco pun sekarang alhamdulillah dah start banyak, especially around Klang Valley area pun dah start membangun. So kalau ada duit nak spend, tak kisah. Tapi macam saya cakap lah tadi, kalau anda tak kisah dengan sedikit dia punya drawback dan anda rasa tak kisah sangat nak pakai kereta China, mungkin anda pun orang T20 ke tak kisah sangat after sales apa semua, why not try? Handsome apa?